Hai awak. Tengah make up eh? Tak lah, tengah tunggu orang. Ni tak apa ni? Nah, awak ada tak follow sis pilih kat TikTok? Tak sisi lagi ni. Ah. Sudah tahu. Betul, ada follow. Mana? Cuba buktikan. Dah follow. Tapi saya nak tanya soalan sikit boleh tak? Soalan apa tu? Sekarang awak single ke taken? Taken tapi complicated. Okey, apa yang awak akan buat sebelum awak nak dating dengan boyfriend awak? Make up. Lepas tu kena plan lah. Tanya nak pergi mana? Sebab kalau kita tahu nak pergi mana, kita boleh plan outfit, make up. So kalau macam awak dah siap-siap kan, tiba-tiba boyfriend awak pakai biasa-biasa, pakai t-shirt, semua jeans, slipper. So awak nak keluar dengan dia ke tak? Suruh dia balik susah. Okay. Boleh. Tadi kan dah follow sis pilih kan? So saya nak belanja awak skincare atau makeup. Make up lah, tak apa ke? Okey je. Saya nak tanya awak pilih lelaki yang berduit ataupun yang handsome? Dia handsome. Penting untuk genetik. So nak anak-anak pun cantik, comel-comel. So, sebab kita dah ada duit. Perempuan berkejayaan ni. Betul. Kenapa tak nak yang berduit? Kalau dia banyak duit kan awak boleh kikis dia. Tiba. Kadang-kadang lelaki yang berduit ni, dia macam dia lagi senang lagi attack perempuan. Oh, menggunakan duit dia lah. Ha. Awak bagi 3 red flag dekat lelaki. Kita tak suka lelaki friendly, lelaki yang baran dan lelaki yang terpaling sunnah kahwin 4 tapi benda wajib pun dia tak buat. Oh my god. Yang ni lah. Betul nak yang tu? Okay, suka tak?